Menjawab kepada soalan macam mana nak bezakan serpentine flow dan parallel flow oleh Brotherhood of Jota kita. So, kalau kita tengok serpentine flow ni, aku akan explain dari segi teknikal dulu. Ini adalah pipe untuk intake dia, discharge. Sebenarnya, tube ni sebenarnya one single piece. Dia akan naik ke atas ni. Kau tak nampak sebab ada bracket ni. Dia akan pergi ke ujung ni. Lepas tu dia akan bendkan tube ni. Sampai ke bawah dia akan bend lagi. Dia bend lagi dan bend lagi. Sebenarnya ini adalah one single piece tube. Kalau kita tengok dekat sini, nampak tak? Area bend ni, ni boleh nampak. Dia akan pusing. Okay. Turun ke bawah. Pusing dan pusing dan pusing. Nampak ni? Dia akan pusing lagi. Sampailah jumpa balik dengan dekat dia punya outlet. Okay. Ini sebenarnya daripada bawah ni, dia akan naik balik ke atas. Nampak tak tube dekat dalam tu? Mungkin tak nampak, tak apalah. Okay, so itu beza dia secara teknikal. Dan biasanya digunakan dekat gas lama lah, R12. Sementara itu, ini adalah parallel flow. Kalau kita tengok, daripada intake dia, tube ni, ini adalah tube yang vertikal. Okay, kalau kita tengok yang dekat sini, setiap yang melintang ni, tube melintang ni dia brazing sekali. Okay, dekat sini sebenarnya ada satu lubang kecil, dia akan terus. Sini ada satu lubang kecil, dia akan terus. Dan seterusnya lah, ada lubang-lubang kecil ni, dia akan terus pergi ke sebelah sini dan akan jumpa balik dekat bawah ni. So that's why benda ni dia punya heat dissipation dia lagi bagus compare dengan yang serpentine flow. Alright, so jarang-jarang dah kita jumpa serpentine flow ni untuk kereta-kereta moden. Untuk R134A memang jenis parallel flow ni yang terbaik sebab heat dissipation. Apa dah bahasa Melayu dia? Kadar penyingkiran haba dia lebih baik, okay, compare to the serpentine flow. Itu beza dia dari segi teknikal. And then dari segi appearance, sebenarnya kita boleh tengok. Kalau kita tengok tebal dia, serpentine flow ni agak tebal. Okay, kalau tengok dekat sini mungkin ada lebih daripada 1 inci kot. Okay, tengok yang sini. Sangat nipis. Ini by appearance kita boleh tengok lah. Satu dari segi ketebalan dan satu lagi, kau tengok tube ni ada berpusing tak dekat tepi-tepi ni. Okay, itu beza dia. Jota Grachao.